Pendekatan tradisional menyebabkan pelajar mengamalkan kaedah menghafal atau rote learning untuk menghafal langkah-langkah penyelesaian matematik. Malah, sesetengah pelajar sukar mengingati konsep dan kurang berminat untuk belajar matematik. Bagi mengatasi masalah ini, saya bertindak untuk mencuba strategi baharu dengan mengaplikasikan aktiviti PDPC abad ke-21. Saya memulakan sesi pembelajaran dengan melaksanakan aktiviti simulasi kehidupan seharian. Pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan dan mereka dibekalkan dengan gambar-gambar buah oren dan apple. Pelajar perlu menyusun 2 persamaan linear dengan menggunakan gambar-gambar yang diberikan. Pelajar didapati lebih berani dan yakin apabila mengendalikan situasi yang lumrah kepada mereka. Melalui aktiviti ini, pelajar akan meneroka kaedah penghapusan dan menyelesaikan persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah tersebut. Pelajar perlu memerhati gambar yang disusun dan memberikan maklum balas yang jelas mengikut pemikiran logik mereka. Pelajar membuat penaakulan dan menganalisis pekali bagi pemboleh ubah untuk menyamakan pekali bagi oren atau apple. Pelajar mencuba idea baharu untuk menyamakan pekalinya. Mereka menggandakan bilangan oren atau apple supaya sama dalam kedua-dua persamaan dengan menyusun gambar berlebihan yang dibekalkan dan seterusnya menyelesaikan harga bagi sebiji oren dan apple. Mereka amat teruja apabila berjaya mencari penyelesaian untuk masalah persamaan linear serentak. Seterusnya, guru menggunakan teknik penyoalan dan menggalakkan pelajar menyusun langkah-langkah penyelesaian bagi persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah penghapusan. Melalui aktiviti ini, pelajar berjaya menggunakan kaedah penggantian di mana sebelum ini ada yang mengatakan kaedah penggantian amat sukar untuk dikuasai. Aktiviti sebegini membolehkan pelajar lebih yakin dengan diri mereka, berani mencuba sesuatu yang baru, bersikap positif terhadap pembelajaran matematik dan menghargai kepentingan serta keindahannya. Selain itu, kita dapat melahirkan individu yang berfikrah matematik.